إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Okey, ayat tu you kahwin baca dia. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. You on nak lidah, you share. Nanti lidah you suruh dia sampai lah. Okay? You dapat dengan lidah, you suruh dia akan sampai. Surah Ad-Duha. You suruh lagi dia akan sampai cepat je. Suruh. Ayat Maryam surah 38 you campur dengan surah Nabi Yusuf. Sekali lagi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Jadi saya nak cakap kat awak, subhanallah, inilah amalan-amalan yang saya boleh kongsikan. Saya cuba buat, kakak saya pun nak mencari saya pun nak cari keredaan. Macam rezeki nak berkah. Seperti Pak Moga, kakak seperti Pak Moga. Ayat menemukan hati boleh. Kakak, sebenarnya mengapa kita nak amal-amal ayat yang ada mukjizat, ada zat dia, ada fadilat. Ayat-ayat saya share tadi tu dia membawa fadilat dan mukjizat pada saya seorang je begitu. Benda yang pelik, tak sangka, luar biasa. Dapat kakak, dapat. Tak sangka, luar biasa. Dan pertemuan ini pun macam tu. Cepatnya, thank you. I was so worried. Sorry, saya lift tak jalan. Mana? Sangkut kat bawah lama tadi. Wala, I so worried lah. Even 10 minit. Alah, sorry, saya pun risau. Saya risau. Okay, dapat coklat. Ada matcha coklat. Oh, yeah. Dan ada this one! I like this one! It's my favourite, saya. It's my favourite. This is mine. Are you sure? Yes. Saya seorang je makan benda ni. Sebab orang lain tak makan. Korang tahu tak, saya dengan Datuk Sri Vida banyak persamaan yang kita orang tak expect tau. Benda-benda kita orang makan, benda kita orang suka. Sebab benda yang saya suka, biasanya orang lain tak suka. Saya suka dari dulu lah. Mestilah. Serius lah sayang. Oh my god, this is so cool. I'm cook. Saya suka daim juga It's so cool. Suka daim. It's my favourite. Saya ni masalah kakak. Kalau lepas makan saya mesti nak makan benda manis kakak. Buat sweet ke masam tak apa, tak boleh. Sama. Saya ni daripada kecil whatever, sekarang orang kata lepas makan dia isap rokok, lepas makan dia vape lah. Saya tak vape, saya tak merokok, dan saya tak curut shisha semua, saya tak pernah. Tapi saya perlukan dessert, saya perlukan something sweet. Mostly chocolate, cake chocolate, anything sweet lah. Sebab tu bila saya bertemu dengan Datuk Sri Vida, persamaan tu sangat miracle, sangat magic. Ya saya lah. Because we look for the same thing, craving. Pernah satu ketika tu lepas makan, saya tengok Datuk Sri Vida macam tak senang duduk tau. Saya kata, sayang, kenapa ni? Kenapa? Saya crave something sweet. Kalau something sweet, orang suka makan gula-gula, suka makan minuman manis. Tapi tak, Datuk Sri Vida made dessert. Tu saya macam, Masya Allah sayang, saya pun sama. I look for dessert all the time. Coklat pun boleh lah. Ya, tapi Mi kalau makan dessert tu dah kena menghayati. Jangan kacau-kacau dekat situ, dah kena bersih. Ya, macam pinggang setambur, makan-makan dah baki. Saya tak lalu makan macam gitu. Saya nak kena clear dulu, cantik dulu. Faham? Baru makan. Cantik je Datuk. Cincin sayang. Cincin saya tak pakai ni. Simpan dalam bilik. Saya suka daim juga Saya kalau travel sebab
this particular chocolate susah nak dapat. Dia tak semua kedai ada. Saya balik Korea tu, saya belilah. Saya kata okey, saya beli sikit lah. Dan saya bawa mana-mana. Setiap saya ada dalam saya punya bag. Macam segan nak keluarkan. Masa takut saya Manis-manis takut kena potong kaki. Jangan risau kakak, jangan risau. Makanlah semakan-makannya. Minumlah apa yang nak, tetapi jagalah kalau dah umur berapa tu menikmati tu. Jangan terlalu tu, kita nikmati sikit-sikit kakak. Datuk tengah ngatuk. Ha? Ngatuk? Ngantuk? Tak? Tak. Jadi tengok, saya terlepas baca. Datuk makan budu tak? Saya suka budu. Saya suka nasi kerabu. Dan saya memang fans dengan kuih-kuih Kelantan, kuih tak itik semua tu. Ha? Tai itik? Duduk tu ya. Mana? Story Kebun Rima nak tengok kakak ni. Telur itik kan? Telur itik, kita masak gula. Kita buat dekat dalam air gula panas tu, saya buat jalemas. Jalemas tu saya makan dengan macam-macam benda. Saya makan dengan pengat durian, saya makan dengan pengat pisang. Mesej tu kan. Lepas tu apa nama? Saya buat jalemas, tak itik tu. Kebanyakan kuih-kuih Kelantan saya suka lah. Dan saya suka Macam mana makan buat? Kelantan. Ha? Jalemas tu paling susah nak buat saya. Buat macam mana? Sebab nak kena pukul telur itik, dia punya bagi kuning saja. Pukul tak boleh berbuih. Lepas tu kena tapis lagi. Lepas tu kena pukul supaya dia likat, tak terlalu berbuih. Lepas tu masak dalam air gula yang panas. Dan air gula tu pula sayang, dia kena sampai suhu yang cantik supaya dia jadi macam betul-betul string, tali emas. Lepas tu bagi jalemas. Buat angka macam kali je. Kita boleh makan apa sajalah. Kalau dekat Pahang, dia makan dengan puding diraja. Oh. Saya pernah buat donat puding diraja, jalemas. Nak medley. Medley lagu apa? Nak medley di Alam Panas Cinta dengan dia orang satu. Medley saya punya pilihan dengan you all punya pilihan. Di Singapura ada juga, ada dekat Bel Kuning ni. Ada dekat Bel Kuning. Ada dekat Bel Kuning kakak. Oh ni ada Bel Kuning tu. Fish ada dekat Bel Kuning. Taiwan. Yang pernah cinta dengan asmara ini ya. Saya duduk balik ke? Air. Air kejap sikit. Dia mana? Tak, saya ni. Jadi space. Sedap air ni. Sedap. Panasnya kena. Minum lagi. Enzima boleh. Singapore how to purchase, you go to Datuk Seri Vida SG Mall. Now we all tengok alhamdulillah lutut okey Sayang semayang pun rajin, macam-macam solat sunat saya buat, lutut pun hebat. Allah. Saya tak duduk lah kakak. Saya nak tengok you all clearly. Okey. Apa ni kita nak nyanyi ni? Kita ada masa 10 minit saja lagi tau. Kenapa? Pasal share air Share air tak boleh ke? Boleh ke? Oh, sebab kita dah share. Alamak. Jeng. Siap kat single. Suara slow ya. Okey. Apa? Ya, saya mengantuk tapi saya okey. Membiasakan diri. Tengah rehearsal untuk kehidupan akan datang. Saya cakap dengan Datuk Seri Vida, dia bukan apa dia maksudnya? Test run Pemoga boleh, diabetik dan gastrik boleh. Boleh. Next week dapat perkara ni. Boleh next week. Saya akan ke Singapura dengan Datuk. Ramai minta ni pemoga renew. Terbaik Dida, thank you. Jom kita ke mari. Apa dia? Tak dengar suara. Tak dengar suara? Ada je. Test 1 2 2 2. Mungkin sebab tengah berangin sekarang ni kot. Suara perlahan. Angin. Angin meniup. Angin kali ikut kapal gini kakak.